So masa saya daftar program ni, saya menyangkakan how to visual ni adalah buat pie chart, grafik, bacat, table, cloud form. Tapi sebenarnya tidak. Apa yang diajar dalam program ni adalah komunikasi melalui visual yang telah dimudahkan. Okay, dengan training visual leader ni rupanya lebih mudah untuk kita zahirkan idea kita melalui lukisan. Dan lukisan tu telah dimudahkan untuk kita communicate dengan tim kita. Jadi secara tak langsung, komunikasi berkesan antara top management dengan staff VTM akan lebih berkesan. Sebab kita nampak dengan lukisan ni lebih mudah untuk kita berbicara berbanding dengan menggunakan perkataan. Kadang-kadang berlaku miscommunication. Benda ni pun berlaku dalam organisasi saya sendiri. Bila kita bercakap dengan bos, kadang-kadang ada miscommunication. Tapi bila kita berlukis dengan bos dan bos pun lukis balik lukisan tu dengan kita, ada lebih mudah. Sebab saya background engineering, so lukisan tu memang bahasa kami. Tapi dalam kursus ini bukanlah lukisan kejutaan, tapi adalah lukisan untuk menyelesaikan masalah. Okay, saranan saya kepada semua staf UTM dan pentadbiran UTM, amat digalakkan join kursus ni sebab dia membuka minda kita, memberikan satu perspektif untuk berkomunikasi dengan tim kita. Sebab kita UTM ni, tim kita sangat besar. Ada pelbagai PTJ, ada pelbagai unit. Dan antara bos pun kita ada multiple level of boss. So mungkin penyampaian maklumat tu akan terputus. Dan masalah yang nak diselesaikan tu pun tak dapat diselesaikan kerana ada miscommunication antara berlapis-lapis ni. So jadi dengan gunakan kaedah visual ni, maklumat itu dapat disampaikan dan lebih mudah untuk kita agihkan task kepada tim kita supaya lebih ramai nampak how to solve the problem and how to solve the issue. Lepas register, dapat pengenalan daripada Dr. Rozmi, barulah saya tahu bengkel ni tentang cara-cara berkomunikasi dengan lebih berkesan. Sebelum ni memang saya tak tahu apa-apa tentang skill komunikasi ni. Lepas saya join bengkel ni satu hari, barulah saya tahu objektif bengkel ni. Kat situ kita dapat belajar cara berkomunikasi dengan lebih berkesan lah. Macam mana kita nak mengetengahkan kita punya pendapat dengan lebih berkesan, nak communicate dengan bos, nak communicate dengan staff-staff bawahan. Kepada staff-staff UTM, kalau ada bengkel macam ni, kau join lah. Nana, kalau bengkel tu bawah Dr. Rozmi, rugi kau tak join. Okay, first bila saya tahu kursus visual leaders ni, saya bayangkan sebagai ketua ni kita boleh, pemikiran kita boleh bayangkan macam tu je kan. Bila saya hadir, saya berminat, saya daftar, memang totally berbeza dan tak sesusah yang seperti yang dijangkakan. Dan kita back to basic. Kita gunakan tangan kita untuk applykan apa yang dalam kerja harian kita. Paling penting dalam kerja ni, penyampaian. So, bukan kita nak apa yang kita sampai orang faham, apa yang kita nak sampaikan tu pun kita kena faham. So, kursus visual leaders ni banyak sangat membantu, terutama dalam kerja saya dalam bahagian system development. Dia mudahlah untuk saya berkomunikasi dengan owner dan juga tim saya. Memang saya galakkan, especially yang terlibat dengan sistem development ni, join kursus ni sebab sangat membantu dan insya-Allah tim kita akan lebih maju. Sebelum saya attend kursus visual leaders ni, saya tak tahu pun apa yang saya dapat. Saya tak pernah diperkenalkan macam mana kita nak communicate secara visual. Bila saya datang ni, okey, saya dah tahu dah macam mana kita nak delegate kerja kita dengan staff dan kita nak communicate dengan bos macam secara visual. Dan dia lebih faham lah dan lebih efektif tu lebih baik daripada kalau kita bercakap kosong saja. Maksudnya secara komunikasi kita secara verbal saja ataupun tanpa menggunakan any visual. Kursus ni memang sangat recommended untuk semua lapisan masyarakat, untuk semua, even dia bawahan ke atau pertengahan ke ataupun atasan, memang semua perlu ada sebab komunikasi tu menjadi lebih berkesan dan akan meningkatkan prestasi UTM kepada lebih maju, kepada lebih baik di dalam masa akan datang. Dengan nama dia Visual Leaders, so saya macam tertanya-tanya apa yang saya boleh dapat daripada program ini. Program ni memang saya apply
dengan UTM sebab tambahkan lagi skill menjadi seorang leader. Pada awalnya saya tak jelas apakah yang saya boleh dapat daripada program Visual Leader. Sudah pasti ada sesuatu yang menarik dan banyak perkara yang saya boleh belajar daripada program ini. Saya kira nama Dr. Rozalmi memang nama yang besar. So, saya sangat bertuah kerana UTM telah menyediakan program ini kepada para staf UTM. Rupa-rupanya ini adalah satu skill. Skill yang saya cari-cari sebelum ini. Saya mencari cara bagaimana komunikasi dengan staf kita mahupun rakan-rakan sebaya kita, especially apabila kita menerangkan sesuatu ataupun menyampaikan sesuatu agar lebih mudah difahami oleh staf kita ataupun rakan-rakan kita. Saya sangat beruntung kerana dapat belajar rupa-rupanya komunikasi secara instan boleh dilakukan dengan lebih efektif, jelas dengan memahami kaedah Visual Leader. Ada proses yang kita kena belajar, iaitu kita kena memahami perkara apa yang kita perlu buat, and then kita belajar untuk representkan idea kita di dalam bentuk bubble in diagram. Bubble diagram sangat menarik. And then selepas kita belajar tentang bubble diagram, kita akan draftkan bagaimana maklumat di dalam bubble tersebut diterjemahkan di dalam bentuk PST diagram. Primary, secondary dengan tertiary level. Jadi kita akan susun maklumat yang kita sampaikan melalui 3 proses tersebut, dan kemudiannya daripada 2 proses tersebut kita diajar untuk menterjemahkan 2 teknik tadi kepada teknik yang terakhir, iaitu visualkan kita punya informasi di dalam cara yang sangat kreatif dan berkesan. Saranan saya pada masa hadapan, program ini of course tidak berhenti di sini sahaja. Dari segi pelaksanaan di UTM, saya sangat berharap UTM dapat mengeluarkan dana yang lebih untuk pihak Visual Leader trainkan bagaimana ilmu Visual Leader ini dapat dimanfaatkan oleh semua staf UTM. Saya kira bukan setakat itu sahaja. Jika center, research center, institute di UTM, jika kita mempunyai bajet yang lebih sikit, kita boleh spendkan bajet tersebut, dana tersebut untuk groomkan, trainkan staf kita untuk belajar Visual Leader skill. Bukan setakat UTM, semua anak-anak kita, ahli keluarga kita untuk belajar teknik ini, kerana saya percaya dalam masa 5 tahun apabila kita mula menguasai dan menjadi tabiat merealisasikan ilmu dan skill Visual Leader ini, saya percaya komuniti kita, rakyat Malaysia akan menjadi lebih maju, lebih bijaksana dan lebih berhikmah dalam menyampaikan ilmu, pengetahuan dan juga skill yang kita ada dari setiap golongan dan lapisan.